Martin Kelly, produk Akademi Liverpool yang pernah dianggap antara pertahanan masa depan England, mengumumkan untuk menggantungkan bootnya daripada bola sepak profesional. Masa tu kita tengok dia sedap lah. Ada speed, ada fizikal dan juga tak pernah lari daripada challenge. Bagiku, musim terbaik dia datang pada musim 2011-2012. King Kenny bagi peluang besar kepada dia berada dalam skuad yang memenangi Carling Cup ketika itu. Dia juga skor satu-satunya gol tunggal dia untuk Liverpool ketika menentang Chelsea dalam quarter final Carling Cup. Dia juga di antara yang terpilih lah untuk dipanggil England untuk menyertai Euro 2012. Tapi sayangnya kecederaan lah yang mengganggu dia. Hamstring lutut 2 kali terputus ACL weh. Jadi selepas hanya 62 penampilan untuk Liverpool, Kelly berpindah ke Crystal Palace, West Brom dan juga Wigan Athletics. Walaupun karier dia tak sehebat seperti yang dijangka lah, tapi boleh lah kan. Not everybody is destined to play more than 100 matches tau untuk Liverpool. Dan bagiku dia sebetulnya dah pun penuhi mimpi semua orang dalam dunia ni untuk menjarung jersey Liverpool.